Assalamualaikum dan hai semua. Okey, hari ini anda sedang mendengar podcast Sembang Sikit Tapi Sampai. Okey, hari ini kita nak membawakan satu topik iaitu topik yang sangat common dekat Zakat Melaka iaitu kepentingan networking dalam membina kutipan zakat. Okey, jadi kenapa topik ini sangat penting? Sebab zakat ni dia bukan datang secara sendiri. Okey, kita yang kena cari dia, kita kena jumpa orang, kita kena build trust orang, barulah diorang percaya untuk bayar zakat dengan kita. Okay, so hari ni kita bersama dengan first guest dalam podcast kita, tetamu special iaitu Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Zakat Melaka, Encik Zuri Iskandar. Apa khabar Cik Zuri? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, Wah ni. Cik Zuri dah makan? InsyaAllah belum. InsyaAllah belum. Okay, tak apa. Kejap lagi habis podcast kita makan. Okay. So Cik Zuri, saya nak straight to the point. Cik Zuri boleh tak sharekan pengalaman networking Cik Zuri yang bagi kesan pada kutipan dekat Zakat Melaka ni? Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puan Hani kerana sudi menjemput saya dalam podcast pertama kita di Zakat Melaka. So untuk membincangkan networking tu, kita kena faham maksud networking. Networking ni dia ada pelbagai definisi tentang networking. So apa yang saya nampak definisi yang paling baik networking ni ialah kita membina dan menjaga hubungan di antara satu sama lain. Sama ada hubungan tu secara individu ataupun berorganisasi lah kan. Itu networking dia. So dia bentuk-bentuk networking ni dia banyak. Sama ada melalui bentuk networking secara formal, informal, online ataupun dengan melibatkan komuniti lokal kita kan. Maksud saya kalau macam formal tu di mana kita bernetworking dengan mengadakan program seperti persidangan zakat, kita mengadakan bengkel zakat dan sebagainya. Itu formal lah networking tu. Mana kita berjumpa dengan orang tu dan dalam satu persidangan. Yang keduanya informal ni macam kita buat program Haiti, kita ziarah karya, kita buat khutbah Jumaat tu kan. Itu macam informal, macam mana kita nak attract orang untuk melunaskan zakat kan. Yang ketiganya online. Online sekarang ni memanglah menjadi trend yang terbaru dan terkini. Menurut saya lebih efisien lah sebab dia direct. Seperti penggunaan Facebook, macam ni podcast, lepas tu Instagram dan sebagainya. Manakala yang last sekali bentuk networking tu ialah melalui perhubungan kita dalam local community. Mana kita join lah, macam kaki tangan zakat ni, kita join dengan komuniti kita, sama ada melalui kelab dia orang, melalui yayasan dia orang kan. Samping kita bersosial, kita juga boleh menyampaikan dakwah zakat kepada masyarakat. Macam kita sebenarnya dah banyak dah buat networking ni. Kita melalui macam Cik Tu cakap formal, kat media sosial pun salah satu cara networking juga, betul tak? Jadi boleh tak Cik Zuri share ada tak sepanjang kita nak bina networking dengan orang, nak jalinkan hubungan dengan agensi ataupun syarikat majikan, ada tak Cik Zuri ataupun pegawai-pegawai zakat ada cabaran tak untuk membina hubungan yang strategik ni dengan mana-mana agensi? Soalan ni ialah berlaku juga kat atas diri saya. Begitu juga dengan kaki tangan yang lain lah. Kalau saya personally, macam mana saya membina networking tu, saya bagi contoh kan. Contoh, sebelum saya menyertai Zakat Melaka ni, saya dah menyertai satu agensi yang lain lah. So, setiap bulan tu ada seorang juruteknik tu sentiasa repair lah aircon kat dalam bilik-bilik pegawai di tempat berikut. Saya terus mengajak beliau untuk melunaskan zakat kan. Dan beliau mengatakan bahawa beliau masih mendapat gaji yang kecil, so sukalah untuk melunaskan zakat. Jadi saya mengajak beliau cuba melunaskan zakat walaupun RM10 setiap bulan kan. Sebab saya dari dulu lagi, saya start daripada kerja lagi, saya pun telah melunaskan zakat walaupun tak layak. Tapi saya dah membiasakan diri untuk melunaskan zakat kan. Sebab saya fikir zakat ni dia memberi keberkatan ni bukan pada seorang, pada 8 golongan asnaf. So duit saya tu 8 orang dapat merasa kan. So saya minta lah beliau membayar RM10 dan pada tiap-tiap bulan beliau akan ke kaunter zakat dan terus melunaskan zakat ni RM10. Apa yang membuat saya kagum kepada beliau, dan saya berjumpa balik beliau selepas lebih kurang 15 tahun, 20 tahun.
beliau telah menunaikan zakat tahun lepas saja lebih kurang RM800,000. Di mana beliau juga mempunyai syarikat sendirilah. Sebelum tu beliau bekerja dengan orang, tapi itulah saya nampak keberkatan zakat tu kan. Dia bukan kita cakap zakat tu 2 tambah 1 equal sama 3, bukan kan. Keberkatan yang tak nampak tu dipanggil intangible asset lah. Manakala bagi organisasi yang saya tengok, contohnya yang paling rapat dengan saya lah tentang Bank Rakyat. Bank Rakyat merupakan sebuah bank yang bank muamalat menjalankan syariat Islam. Dan Bank Rakyat merupakan bank yang pertama melunaskan zakat. Kan? Dan bank yang pertama yang mencatat keuntungan berbanding dengan bank-bank komersial lain kan. Last year bila kita tengok Bank Rakyat telah recorded dia punya profit before tax dengan zakat lebih kurang 1.82 bilion kan. Maknanya daripada dulu sampai sekarang Bank Rakyat meneroji keuntungan di kalangan bank-bank kan. Itu yang menunjukkan bahawa zakat tu iaitu menjanjikan macam kita bersedekah kan. Contoh kalau kita bagi 1 kita dapat 7 kali ganjaran begitulah. So Bank Rakyat dia mendapat keuntungan yang berlipat kali ganda lah. Dan sekarang ni saya tengok banyaklah hampir keseluruhan bank-bank termasuk public bank pun telah menunaikan zakat kan. Di mana mereka telah nampak bahawa zakat tu membawa keberkatan kepada keseluruhan pengurusan dalam perbankan mereka. Jadi gini tadi, macam cerita Cik Zuri tadi tu, walaupun tak mampu nak bayar zakat, just bayar je. Tapi nanti adalah selit-selit rezeki kat mana-mana sampai orang tu dia ada syarikat sendiri dah and dia mampu bayar zakat like 800,000 macam Cik Zuri cakap tadi kan. So banyak. So itulah, kita bayar zakat, kita tak nampak rezeki tu kat mana datang, tapi akhirnya berjaya menubuhkan satu syarikat sendiri, betul tak? Betul. So kiranya melalui networking tu kan, ada tak yang contoh networking Cik Zuri buat yang bagi hasil berterusan? So bila bagi hasil berterusan tu, kutipan zakat kita makin meningkat tak? Kutipan zakat bila kita tengok trend Puan Hani, daripada 2013 kita ke 2024, kutipan kita meningkat lebih kurang 88 juta lah. Di mana peningkatan dan bayar lebih kurang dalam 141,000 orang kan. So dekat situ kita dah nampak bahawa menunaikan zakat tu dia membawa keberkatan, di mana orang kita dah create awareness, maknanya kita dah create satu perkara benda yang baik yang manfaat kepada orang ramai untuk menunaikan zakat kan. So di samping tu kita kena faham juga bila zakat tu meningkat, so kita dapat mengagikan lebih banyaklah zakat kepada 8 golongan asnaf. Sekarang kita tengok dengan ekonomi uncertainty ekonomi ni, bila kita tengok betul-betul makin ramai yang asnaf zakat makin bertambah dari tahun ke tahun kan. Kita bukan menceritakan tentang asnaf fakir miskin di kampung-kampung saja. Asnaf bandar pun telah mencatatkan peningkatan kan. Jadi dengan adanya zakat ni, kita saling bantu antara satu sama lain kan dalam mengarungi kehidupan yang makin mencabar, terutamanya kepada masyarakat Islam. Lagipun sekarang ni kita kalau tengok kan dekat masyarakat Melaka pun bantuan pun dah naik. Kiranya jadi perlulah lagi ramai orang yang perlu bayar zakat untuk bantu yang asal, sebab yelah kita nak bagi bantuan kat asnaf pun punya jumlah pun dah naik juga. Jadi untuk networking ni kan susah, tapi bila nak buat networking ni juga perlu ada skill yang betul-betul bagus dan untuk buatkan networking tu berjaya kena ada skill yang bagus. So antara skill yang Cik Zuri rasa untuk membuat networking ni berjaya apa? Dia banyak kaedah macam mana kita nak meningkatkan kebesaran networking di kalangan pegawai-pegawai zakat. Antaranya knowledgeable, maknanya pegawai zakat ni dia mestilah berpengetahuan, ada ilmu kan sebelum dia menyampaikan kepada masyarakat. Kalau pegawai zakat sendiri tak ada ilmu, macam mana kita nak meyakinkan masyarakat Islam untuk menunaikan zakat kan. Yang keduanya, kita perlu ada dalam pegawai zakat ni skill dalam communication dia kan. Kalau tak ada skill nanti lain tanya lain jawab, itu isu juga. Jadi zakat kita macam di Zakat Melaka, kita sentiasa bagi training kepada semua staff kan untuk berdepan dengan masyarakat kan, sama ada melalui temu janji,
melalui program-program yang meet up program kan, dan sebagainya. So, rasa saya itu yang paling penting lah, dalam elemen yang paling penting dalam pembentukan networking. Jadi kita kalau nak berkawan tu, kita jangan tengok dia ni level pangkat apa, level apa, bukan. Kalau macam semua saya berkawan. Jadi kalau kita fikir betul-betul, kalau yang apa benda yang kita buat, kalau kita kenal, katakanlah dalam kita kenal seorang tu, dia dispatch dekat satu jabatan, kan? So kita berkawan dengan dia. Bila dia jadi kawan kita, dia pula akan secara automatik dia pula akan nasihat abang-abang dia yang lebih berpendidikan, kerja lebih baik untuk menunaikan zakat. Itu cara network kan. So zakat ni kita kena berkawan dengan semua orang. Itu yang paling penting. Sekiranya skill yang perlu ada lah, ilmu tentang zakat perlu ada, komunikasi yang baik, and then kawan lah. Kontak dengan orang. Jadi tiga ni lah yang core untuk skill networking yang berjaya lah Cik Sudi. Okay, jadi zakat ni sebenarnya, networking ni kita kena buat macam, dia sebenarnya bukan datang semacam bila networking tu kita terus jumpa tu dapat hasil, tak. Kita jumpa orang macam kita macam tanam pokok lah, kita tak baja, lepas tu siram, lepas tu kita jaga dia betul-betul, baru dapat hasil. Bila kita jaga kita punya hubungan dengan agensi-agensi lain, syarikat-syarikat lain ataupun kawan-kawan kita yang lain, kita jaga diorang, kita share diorang pasal zakat, mungkin diorang akan terbuka hati baru nak bayar zakat. Betul tak Cik Sudi? Betul. Okay, jadi sampai sini saja episod kita pada hari ini. Terima kasih Cik Sudi sebab sudi luangkan masa datang ke podcast kami. Jadi kalau korang rasa podcast kita ni bermanfaat, korang boleh share dengan korang punya rakan sekerja ataupun kawan-kawan, ataupun korang boleh follow kami Zakat Melaka di media sosial, di Facebook, IG, Instagram dan TikTok. Follow kami lah untuk isu-isu semasa, untuk isu-isu zakat, hal-hal zakat. Dan sampai sini sajalah episod untuk kita pada hari ini. Dan kita akan berjumpa lagi dalam episod seterusnya. Assalamualaikum. Terima kasih Cik Sudi. Terima kasih Puan. Assalamualaikum.